isu yang membabitkan menteri besar ni bukan satu perkara baru. Pertukaran menteri besar ni berlaku di banyak negeri sebelum ini pun. Betul. Zaman UMNO dulu pun pernah berlaku. Malah Bersatu dulu pernah berlaku. Menteri besar di Johor, almarhum Datuk Osman Safian. Ya, bukan nak kata menyalahkan sesiapa, tapi ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan seorang menteri besar itu terpaksa ditukarkan. Apa yang dibuat masa itu Tan Sri Muhyiddin, Presiden Tun Mahathir Pengerusi hantarlah warkah kepada tuanku mencadangkan nama menteri besar yang baru. Bukan satu, tak silap saya ada beberapa nama dihantar kepada istana. Dan akhirnya tuanku kuasa tuanku untuk melantik seorang menteri besar yang baru, dan dilantiklah seorang menteri besar yang baru. Itu cara nak mengurus. Jangan biarkan dia berlarutan. Ya. Isu di Perlis ni saya nampak kerana dibiarkan berlarutan terlalu lama. Kalau boleh diselesaikan lebih awal, saya ingat tak membabitkan Bersatu pun. Tak perlu membabitkan Bersatu pun. Maksudnya Presiden PAS hantar nama kepada tuanku Raja Perlis untuk melantiklah menteri besar yang baru. Jadi saya ingat itu mungkin ada cara nak menyelesaikan masalah lebih awal. Dan bagi saya ada momen-momen dan opportunity sebenarnya untuk masalah ni bagi saya diselesaikan secara yang baik. Misalnya bila dititah menghadap. Saya fikir pada masa itulah boleh berbincang secara hati ke hati untuk menyelesaikan. Kerana yang penting ada masalah perlu diselesaikan. Betul. Tetapi tak tahu kenapa sesi itu tidak berlaku dan akhirnya dia meletup dengan secara tiba-tiba.